Baik, sebelum cikgu tamatkan kelas pada hari ini, cikgu nak bagi sedikit rumusan bahawa awak sudah belajar tentang urutan planet dalam sistem suria dan awak sudah kenal pasti nama-nama planet dalam sistem suria. Okey, untuk tugasan pada minggu hadapan, kita akan buat aktiviti secara berkumpulan. Kat sini cikgu bagi link untuk awak search dekat YouTube di rumah awak ataupun di makmal komputer pada waktu rehat. Awak search, awak tengok video, awak kenal pasti alat dan bahan yang awak perlu sediakan dan awak kena tahu langkah penghasilan bagi aktiviti tersebut. Aktiviti yang akan kita buat ialah kita akan hasilkan model planet dalam sistem suria. Okey, keluarkan buku nota awak. Awak salin link yang cikgu bagi dekat depan ni. Kemudian balik nanti awak search di YouTube. Hai, malam. Waalaikumsalam. Okey, baik. Awak boleh buka buku teks awak, bahan dan alatan awak dah bawa. Tugasan awak hari ini, awak dikehendaki membuat satu model planet dalam sistem suria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kumpulan 2 akan membentangkan tentang sistem suria. Kesemua planet mengelilingi matahari mengikut lawan arah jam. Utara yang paling dekat dengan matahari. Tapi utara bukan planet yang paling panas. Planet yang paling panas ialah Zuhrah. Kerana Zuhrah memerangkap haba pada waktu siang. Saya ada satu soalan. Bagaimana kalau bumi dekat dengan matahari? Jika bumi dekat dengan matahari, suhu di bumi akan meningkat dan kita tidak akan dapat hidup. Ya, tiada kehidupan akan hidup di bumi sekiranya bumi dekat dengan matahari. Saya ada satu soalan. Jika bumi jauh daripada matahari,
apa akan jadi? Apa akan jadi? Ya, soalan yang bagus. Apa akan jadi? Bumi akan sejuk dan suhu akan menurun. Yes, bumi akan sejuk dan suhu akan menurun. Mungkin akan jadi tahap beku. Bawah daripada 0 darjah Celsius. Bagaimana kalau planet tak ikut jalan orbit? Soalan dia, bagaimana sekiranya planet tidak berputar mengikut orbit, betul? Okey, apa jawapan awak? Planet akan berlanggar satu sama lain. Planet akan berlanggar satu sama lain. Ya, planet, betul. Planet sekiranya tidak berputar mengikut orbit masing-masing, dia akan berlanggar satu sama lain. Ibaratnya awak jalan bawa kereta, tapi awak tak ikut laluan yang betul. Laluan menghala ke sini, awak pergi ikut melawan arus. Kesemua planet dalam sistem suria awak dah kenal pasti warna, awak dah boleh susun ikut urutan daripada matahari hingga ke planet Neptun. Bagus, bagi tepukan yang gemuruh untuk diri awak. Okey. Cikgu mengucapkan terima kasih kepada kumpulan 2 kerana sudi berkongsi ilmu kepada kumpulan-kumpulan yang lain. Diharapkan kumpulan lain dapat mengikut jejak langkah kumpulan 2 yang mempunyai idea yang bernas dalam menerima soalan daripada kawan-kawan dan menjawab balik soalan-soalan tersebut. Bagi tepukan yang gemuruh.